Ahli Parlimen Malaysia ni telah ada dua kumpulan, dua kelas. Kelas kerajaan, kelas bukan kerajaan. Pembangkang dan juga kerajaan. Suhakam tengok ni, ini melanggar hak asasi manusia. Yang langgar hak asasi manusia, kerajaan, menteri. Iaitu dengan tidak memberi peruntukan kepada ahli-ahli Parlimen Pembangkang. Betul tak? Oh, tangan bagus. Ahli Parlimen Pembangkang tidak ada peruntukan. And then kami disuruh masuk select committee. Jawatankuasa. Saya buat hadir jawatankuasa kemanusiaan. Saya duduk dalam jawatankuasa kemanusiaan. Dalam saya sendiri dihina sebagai ahli parlimen. Tidak dibagi peruntukan. Merangkak kami. Kami terpaksa meminjam sana sini untuk meneruskan kehidupan. Ini adalah satu perbuatan yang tidak adil. Suhakam boleh buat macam-macam kajian. Buat kajian di parlimen dan bagi show kepada kerajaan. Kerajaan para Sobri dulu bagus. Bagus sebab dia bagi peruntukan semua sama pada ahli pembangkang. Macam mana boleh jadi bagus? Apa? Okey, terima kasih. Tapi malangnya kerajaan sekarang tak ikuti walaupun perjuangan utama kerajaan sekarang. PMX berjuang habis-habisan bagi hak sama rata, sama rasa. Tapi bila dia memerintah, dia seorang merasa, kami tak merasa. Ini adalah perbuatan yang cukup zalim. Suhakam kena siasat.